Halo, selamat malam. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Tengok tiba-tiba pemuda PAS keluar kenyataan. Dia kata apa yang berlaku dekat UPIS tu, di mana satu poster keluar, pihak universiti bagi bantuan kewangan kepada mualaf-mualaf lah, yang belajar dekat sana, yang menjadi isu kontroversi. PAS pula cakap dia apa yang diorang lakukan itu adalah mengikut perlembagaan lah, perlembagaan. So tak salah diorang buat macam tu. Tapi pihak UPSI tu diorang sudah keluar satu kenyataan. Dia kata siapa yang buat poster tu tidak melalui pengurusan tertinggi di Sendet lah. So tapi apa yang saya mau tanya dengan PAS satu saya mau tanya dengan PAS, kalau benda yang sama, kalau orang Kristian ke atau agama lain buat keluarkan poster macam tu, siapa yang masuk, yang sudah masuk Kristian, kita bagi bantuan kewangan, kasih keluar itu poster dekat itu universiti. Orang Islam boleh terima ke? Boleh tak? Saya mau tanya ini bangang punya, ini PAS punya orang boleh ke? Boleh terima? Tolong, kalau siapa-siapa, saya bagi nombor handphone saya 0178722230. Call saya, beritahu saya. Mungkin kita boleh berdebat. Bagi rakyat Malaysia semua tengok. Of course, dalam Federal Constitution memang orang Islam dia orang boleh promote agama Islam. Agama lain tak boleh promote agama masing-masing secara terbuka. So memang termaktub. Tapi persoalan saya, tadi saya cakap, boleh tak orang Kristian pun keluar satu poster, dia bagi bantuan kewangan pada orang-orang yang baru masuk agama dia orang, atau agama Hindu ke agama Buddha ke, semua agama lah boleh. You orang boleh terima macam tu. Okay. Soalan yang nombor 2 sekarang saya mau tanya, itu MIPP, gerakan itu Parti Wawasan Negara. You orang boleh terima kenyataan macam ni ke? Hari itu MIPP dan gerakan pun diam dalam isu itu. Kerajaan Kedah tidak membenarkan penjualan bir di kedai-kedai, di restoran-restoran. Penjualan Magnum Toto tak dibenarkan. Masa tu pun gerakan dengan MIPP tak buka mulut. So sekarang pun you orang tak nak buka mulut. Macam mana lu orang mau dapat undi China dan India? Bukankah ini macam satu perkara yang sensitif? Pada saya keluarkan poster macam tu dekat itu universiti tu, perkara tu sensitif lah. Walaupun you boleh ke tak boleh ke, tapi dia sensitif. So memang hak orang Islam mau bantu itu mualaf. Tapi you sudah tahu siapa itu mualaf, you ada dia punya senarai, you go direct lah. Buat apa you pergi buat itu poster? Isn't it? Siapa sudah masuk Islam, you sudah tahu siapa, you boleh ambil itu list daripada Jabatan Agama Islam Perak kalau you mau. Dalam universiti pun you sudah tahu ada orang India ke Cina ke yang sudah masuk Islam. You tahu siapa dia orang, buat apa perlu you buat itu poster. Itu yang orang pertikai sekarang. So saya minta PAS tolong jawab. Saya minta gerakan MIPP, Parti Wawasan Negara. Kalau Parti Wawasan Negara tu claim dia bukan parti Melayu, dia parti multiracial, itu saya tak pastilah. Minta PAS buat kenyataan lah. Jawablah, boleh ke? Hari tu ini pemuda PAS juga join itu Gara punya grup, keluar poster, lepas tu tarik itu poster, turunkan itu poster, lepas tu tapi masih join itu Gara punya meeting. Tak tahu hujung pangkal pergi cerita pasal mau roboh kuil, beli traktor lah, beli itulah, beli inilah, mau roboh kuil. Hujung pangkal pun tak tahu lu orang pergi jump the wagon nak buat demonstration masa Perdana Menteri India mau datang Malaysia.
Tapi semua gerakan MIPP semua diam. Itu masa tu Bersatu punya itu bukan Melayu punya wing pun diam. Semua orang diam. And sekarang you mau promote ini non-Malay wing, macam mana dia orang mau menang undi bila diorang dia perangai ni macam pas dia orang dia tak ada peduli. Dia tak ada peduli dengan undi Cina dengan undi India pasal dia lawan dekat kawasan 90% Melayu. That's why dia boleh keluar kenyataan-kenyataan bodoh bangang macam ni. Okay? So, MIPP gerakan itu Bersatu punya itu non-Malay wing, tolong buka mulut lah.